Ini adalah kisah perjalanan 4 bulan yang lalu. Datang sebagai pelajar latihan industri dan pulang dengan pengalaman sebenar. Pengalaman dimarahi, ditegur, suka, duka dan pelbagainya berada di reka flag membuatkan mereka mengingat kenangan lama. Kini saya sajikan dokumentari perjalanan dua pelajar praktikal dari Kolej Vocational Al-Ostar program Diploma Teknologi Maklumat. Belajar membina sistem reka flag dan website, membina aset kandungan digital. Yang seronoknya, lawatan reka flag akan niaga, videografi produk reka flag, perkhidmatan pelanggan, pengalaman pengguna dan penyelesaian masalah. Salam sejahtera. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Ahmad Zaki yang mengajar saya hingga hari ini. Dan saya ingat menghargai apa yang abang yang tunjuk ajar pada saya, kemahiran baru yang saya dapat di sini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Zaki untuk menjalani latihan industri di sini. Dan maaf jika salah saya kalau tak dengar cakap apa, saya menelpon ke apa ke, saya minta maaf. Sama saya Itu saya semoga abang maju jaya di masa hadapan dan semoga rezeki abang melimpah luah dan sihat tubuh badan sehingga ke keluarga abang sihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasulullah bin Zulkifli. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Zaki kerana memberi peluang kepada saya untuk menjalani latihan industri di sini. Saya juga ingin terima kasih kepada Abang Zaki kerana memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya daripada awal masuk hingga hari ini, hari terakhir kami. Saya sangat menghargai jasa pengalaman dan ilmu yang abang berikan kepada saya. Susah payah abang untuk mengajar saya di sini. Saya juga ingin memohon maaf kepada abang kalau ada tersalah silap sepanjang saya menjalani latihan industri di sini. Untuk ada terkesan bahasa ke apa dengan abang, saya minta maaf. Lepas tu, akhir sekali saya ingin mendoakan abang semoga abang dan keluarga terus maju jaya pada masa depan. Okey, semoga reka flag ni terus kekal hingga sampai bila-bila. Okey. Muhammad Nasrullah dan Muhammad Daniel. Semoga berjaya dalam kerjaya selepas ini dan saya berharap masa depan saya membuka peluang kepada Nasrullah dan Daniel untuk datang kembali ke Reka Flag insya-Allah di masa depan. Betul.